Hai, salam sejahtera kepada pensyarah kami iaitu Puan Aisyah Samud. Nama saya Lim Jun Hong dan saya dari kelas BNK 0, Bimbingan dan Kaunseling ambilan 2025-2029. Jadi, pada hari ini, saya akan membentangkan mengenai isu-isu etika dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. Sebelum kita masuk kepada kajian kes ini, kita perlu faham dahulu, apakah maksud etika? Jadi, secara umumnya, etika ini merujuk kepada prinsip moral yang menjadi panduan kepada tingkah laku seseorang dalam sesuatu profession, termasuklah profession counselling. Jadi, ini bermaksud kalau kita sebagai seorang kaunselor, kita haruslah sentiasa mematuhi etika counselling ini sebab ia adalah merupakan salah satu macam panduan kepada kita untuk membuat sesuatu keputusan ataupun tindakan lah, supaya kita tak akan tersalah cakap, kita tak akan tersalah buat ataupun kita tak akan melanggar kod etika tersebut yang boleh menyebabkan kita mungkin dikenakan tindakan lah. Jadi, menurut kepada Corey ini, etika dalam kaunseling berfungsi sebagai garis panduan profesional yang membantu kaunselor membuat keputusan yang tepat, terutamanya apabila mereka berhadapan dengan situasi yang kompleks ataupun mereka mempunyai dilema tentang etika. Jadi, ini menunjukkan bahawa etika ini dia bukanlah kadar teori sahaja, tetapi dia juga digunakan dalam situasi sebenar. Jadi, selain itu, kita tengok tokoh yang kedua yang memberikan takrifan beliau tentang etika ini. Jadi, tokoh kedua namanya Kitchener. Dari semasa tahun 1984, beliau memperkenalkan 5 prinsip yang dikenali sebagai Golden Five Principle. Jadi, apakah yang bermaksud Golden Five Principle ini? Iaitu autonomy, beneficence, non-maleficence, justice dan juga fidelity. Terdapat 5 prinsip ini. Jadi, prinsip-prinsip ini akan membantu kaunselor menilai sesuatu situasi mereka secara mendalam dan pastikan setiap tindakan yang kaunselor ambil, contoh memberikan nasihat ataupun pandangan mereka, cerita sebenar kepada klien, adalah sangat beretika dan ia tidak memudaratkan klien. Sebagai contoh, apabila kita melakukan satu kes, mungkin klien tersebut meminta kita untuk merahsiakan maklumat sulit dia. Contohnya, dia berasa sangat sedih kerana dia mendapat keputusan yang kurang baik ataupun kurang memuaskan. Dia meminta kita untuk merahsiakan. Jadi, ini bermaksud kita perlu lah hormat dia, iaitu autonomi, kerana kita perlu hormat kepada hak klien. Maksudnya, apabila kita menghormati hak klien ini, kita akan membantunya untuk menjaga kerahsiaan. Jadi, maksudnya, etika ini dia sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam pastikan perkhidmatan kaunseling kita ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang terpaling banyak kepada klien kita. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari kita lihat apakah kepentingan etika ini terhadap kita sebagai kaunselor ataupun klien sebagai tetamu kita ataupun orang yang kita akan menolongnya. Jadi, kita tengok etika ini sebenarnya dia adalah sangat penting dalam bidang kaunseling. Sebab apa? Sebab etika dia boleh menjadi sebagai asas kepada keseluruhan proses bantuan kepada klien. Pertama sekali, etika ini boleh membantu kita untuk menjaga kerahsiaan klien. Dalam sesi kaunseling, klien kita biasanya akan berkongsi ataupun memberitahu kita perkara yang sangat peribadi dan sensitif kerana mereka mempercayai kepada kita. Jadi mereka sanggup ataupun mereka tidak berasa takut untuk menceritakan masalah peribadi mereka. Jadi, jika kita tidak menolong klien kita untuk menjaga kerahsiaan ini, klien akan kehilangan kepercayaan terhadap kita dan mungkin klien kita tidak lagi mahu berkongsi masalah mereka. Mereka akan beranggapan bahawa, saya dah bagi tahu masalah peribadi saya dekat kaunselor, tetapi kaunselor memberitahu masalah saya kepada orang lain. Walaupun masalah saya itu sangat kecil saja, maksudnya klien ini dia tak mempercayai
kepada kaunselor kerana kaunselor tidak menghormati hak dia dan tidak menjaga kerahsiaan. Jadi, yang kedua, apakah kepentingan etika yang kedua? Iaitu, etika juga membantu membina kepercayaan antara kaunselor dan juga klien. Hubungan kaunseling yang berkesan ini adalah bergantung kepada kepercayaan. Apabila klien kita percaya kepada kita, mereka akan bersikap lebih terbuka dan lebih memudahkan proses intervensi. Jadi, kita bayangkan, sebagai contoh, apabila klien kita berasa kita ini seorang yang sangat menjaga kerahsiaan, sangat menjaga autonominya dan sangat menghormati hak dia, klien akan berasa sangat gembira dan juga sangat terbuka untuk mempercayai kita dan juga menceritakan masalahnya dengan lebih banyak, dengan lebih sempurna, dan lalu kita boleh menolongnya dengan paling efisien. Ketiga, etika boleh menolong kita untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa kerana kita sebagai kaunselor, kita berada dalam posisi yang boleh mempengaruhi keputusan klien. Tanpa kita mematuhi kepada etika, kuasa ini boleh disalahgunakan. Contohnya, memaksa klien ataupun mengambil kesempatan terhadap klien. Maksudnya, kita sebagai kaunselor, memang kita selalu diberitahu oleh pensyarah ataupun kaunselor-kaunselor berlafaz yang lain tentang kita haruslah hanya memberikan mungkin pengalaman sendiri ataupun cerita sebenar yang berlaku di atas kita sendiri kepada klien, tapi tidak membocorkan rahsia ataupun memberitahu tentang maklumat sesi kepada orang lain. Ini adalah salah satu bukti bahawa kita mematuhi etika ini. Yang keempat, etika ini boleh memastikan profesionalisme dalam perkhidmatan kita. Kerana seorang kaunselor ini perlulah membuat keputusan berdasarkan prinsip dan bukan emosi atau tekanan luar. Ini adalah sangat penting kerana boleh menjaga integriti profesion kaunseling. Kita bayangkan, apabila kaunselor ini dia tidak patuh pada etika. Contohnya, masalah pelajar ini dia berasa sangat stres kerana dia dibuli oleh kawan-kawan sekelasnya. Dia berasa ingin membunuh diri. Tetapi, kaunselor ini tidak mengambil kira ataupun tidak mematuhi kepada etika. Lalu kaunselor ini hanya menjaga kerahsiaan secara terus. Tapi, akhir sekali, klien berasa sangat stres dan dia bunuh diri. Jadi, maksudnya, klien telah dipengaruhi keputusannya berdasarkan kepada emosi ataupun tekanannya sendiri. Ini juga menunjukkan bahawa kaunselor ini tidak mematuhi kepada etika dan tidak profesional. Jadi, maruah diri dan juga imej seorang kaunselor ini akan jatuh hanya kerana terdapat kaunselor yang tidak mematuhi kepada etika. Jadi, etika ini merupakan satu prinsip hidup atau prinsip moral yang sangat penting dan perlulah dipatuhi oleh semua kaunselor supaya keputusan mereka adalah sangat bernas dan sangat membantu kepada klien. Seterusnya kita akan lihat dalam pembentangan kali ini, saya telah merujuk kepada 3 sumber utama yang mengandungi isu-isu etika dan juga kajian kes dalam kaunseling. Utamanya isu dalam etika. Jadi sumber-sumber ini telah bantu saya untuk faham tentang situasi sebenar yang dihadapi oleh kaunselor dan juga membantu saya untuk kenal pasti jenis dilema etika yang sering berlaku dalam sekolah. Jadi, kita tengok kepada kes yang pertama, iaitu dalam kes ini, kaunselor berhadapan dengan situasi di mana kliennya berkongsi maklumat yang sensitif dan meminta kaunselor agar merahsiakannya. Akan tetapi, terdapat kemungkinan bahawa maklumat tersebut berkaitan dengan keselamatan klien. Jadi, situasi ini telah wujudkan satu dilema etika yang sangat mencabar, iaitu kaunselor perlu pilih sama ada dia perlu menjaga etikanya ataupun kita boleh cakap sebagai kerahsiaan klien ini, ataupun dia perlu dedahkan maklumat tersebut kepada pihak berkuasa, contoh pihak atasan sekolah ataupun ibu bapa klien tersebut untuk melindungi klien ini. Jadi, kalau kaunselor ini dia menjaga kerahsiaan secara sepenuhnya, klien mungkin akan
berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Tapi, kalau kaunselor dedahkan maklumat, mungkin kepercayaan klien terhadapnya akan terjejas. Jadi, ini telah tunjukkan bahawa dalam kaunseling ini, bukan semua keputusan adalah mudah. Dan kaunselor perlu membuat pertimbangan yang sangat teliti untuk kliennya. Kerana kalau kaunselor salah membuat keputusan dan salah membantu klien ini, contoh salah cakap ataupun salah memberikan nasihat, cadangan ataupun cara penyelesaian terhadap klien, mungkin kesudahan yang klien inginkan akan menjadi lain dan telah menjejaskan keberkesanan sesi kaunseling ini. Kemudian, kita akan tengok pula dekat kes yang kedua. Jadi dalam kes ini, terdapat seorang individu yang tidak mempunyai kelayakan profesional tetapi menjalankan sesi kaunseling. Dalam kes ini, individu tersebut dia menjalankan sesi kaunseling walaupun mungkin kerana dia bukan seorang kaunselor yang berdaftar. Maksudnya, dia tidak mempunyai kelayakan untuk menjalankan sesi kaunseling. Tapi, kita boleh tengok walaupun niatnya mungkin dia ingin membantu kepada orang lain, tapi kerana dia tak jadi kaunselor berdaftar, jadi ini bermaksud besar kemungkinan bahawa dia kurang kemahiran dan juga pengetahuan. Jadi ini juga akan menyebabkan intervensi yang diberikan oleh individu tersebut kepada kliennya adalah tidak sesuai ataupun dia boleh memudaratkan kliennya. Ini telah timbulkan isu etika berkaitan dengan kompetensi, di mana kaunselor patutnya hanya memberikan perkhidmatan dalam bidang yang mereka mahir dan terlatih. Tapi, ini juga menunjukkan bahawa kalau seseorang ini ingin menjalankan sesi kaunseling, dia haruslah mempunyai lesen dan juga berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia LKM. Ini adalah sangat penting kerana ini telah menunjukkan bahawa orang tersebut mempunyai kemahiran dan juga boleh memberikan perkhidmatan dalam bidang kaunseling yang sangat mahir. Jadi dalam kes kedua ini, kita boleh nampak bahawa niat baik sahaja adalah tidak mencukupi. Kita juga perlu mempunyai kemahiran yang profesional dalam kaunseling supaya kita boleh membantu klien kita dengan lebih baik. Seterusnya, kita tengok pada kes yang ketiga. Pada kes ini, klien berasa tidak berpuas hati dengan kaunselor yang sebelumnya. Jadi, klien ini datang kepada kaunselor yang baru. Kaunselor baru pula berhadapan dengan dilema. Sama ada, dia perlu terus menerima klien tanpa mendapatkan maklumatnya atau perlu berhubung dengan kaunselor yang terdahulu. Situasi ini, kita boleh nampak bahawa telah melibatkan isu hubungan profesional antara kaunselor serta kepentingan menjaga etika dan proses rujukan. Jika kes ini atau klien ini tidak dikendalikan dengan baik, ia boleh menjejaskan profesionalisme dan juga kepercayaan dalam profesion kaunseling. Jadi, seperti yang kita tahu, kalau kita sebagai seorang kaunselor, kita dan klien mempunyai persetujuan termaktub, iaitu kaunseling ini sesi boleh dihentikan pada bila-bila masa ataupun jika klien atau kaunselor berasa perlu untuk menghentikan sesi ini. Tetapi dalam kes yang ketiga ini, klien ini dia tidak menghormati kepada kaunselor yang sebelum ini. Jadi mungkin dia berasa kaunselor sebelum ini tidak cukup membantunya dan mungkin dia berasa dia tidak dapat mencari jalan penyelesaian daripada kaunselor yang sebelum ini. Tapi sebenarnya klien ini dia telah melakukan sesuatu perbuatan yang salah, yang tidak betul kerana dia tidak menghentikan ataupun menamatkan sesi secara rasmi dengan kaunselor yang sebelum ini, baru datang kepada kaunselor yang baru. Tetapi klien ini terus datang kepada kaunselor yang baru dan ini telah melibatkan isu hubungan profesional kerana kaunselor yang baru itu mungkin fikir, patutkah saya terus terima klien ini ataupun saya perlu tanya dulu kepada kaunselor yang sebelum ini, mungkin tentang personality pelajar ini, tentang kes apa yang mereka bincang sebelum ini dan juga mengetahui apakah cara penyelesaian ataupun
nasihat yang boleh diberikan kepada individu ini. Kerana bagi kaunselor baharu ini, klien ini juga adalah kliennya yang baharu dan mereka tidak mempunyai sebarang repo ataupun kita boleh tafsirkan sebagai hubungan lah. Jadi maksudnya kaunselor ini perlulah kendalikan hubungan profesional dengan baik supaya boleh menjamin kepercayaan dalam profesion kaunseling. Selain itu, kita boleh lihat perbandingan antara ketiga-tiga kes ini dari segi situasi, dilema etika, fokus utama dan juga tahap risiko. Bagi kes yang pertama, situasinya melibatkan pendedahan maklumat klien. Jadi, dilema utama dalam kes ini adalah kaunselor menjaga kerahsiaan atau melindungi keselamatan klien. Jadi, di sini fokus yang utama adalah confidentiality iaitu kerahsiaan dan tahap risiko adalah tinggi kerana dia melibatkan kemungkinan bahaya kepada klien. Contohnya, apabila klien beritahu kaunselor bahawa dia sangat stres, dia dibuli dan dia ingin bunuh diri, tetapi kaunselor ini tidak memberitahu kepada pihak atasan ataupun ibu bapa murid ini, dan ini boleh menyebabkan klien ini tiada orang yang boleh membantunya dan kaunselor hanya mendengar masalahnya, tidak menolongnya untuk mencari jalan penyelesaian. Jadi ini boleh menyebabkan klien tersebut menjadi seorang yang pasif, negatif dan mungkin klien tersebut benar-benar melakukan perkara yang dia memberitahu kepada kaunselor itu. Untuk kes yang kedua, situasi dalam kes ini adalah individu yang tidak bertauliah dalam menjalankan sesi kaunseling. Jadi dilema di sini adalah niat membantu dan juga kekurangan kompetensi. Maksudnya orang yang baik hati ingin membantu kepada kliennya, tetapi dia tidak mempunyai lesen ataupun dia bukanlah seorang kaunselor yang berdaftar. Jadi fokus utama di sini adalah professional competence, iaitu kompetensi profesional, dan tahap risiko adalah sederhana kerana boleh memudaratkan klien jika tidak mengendalikan dengan betul. Tetapi apabila individu memberikan bimbingan, sebenarnya dia adalah boleh diberikan kerana bimbingan boleh diberikan oleh sesiapa tanpa perlu profession ataupun lesen yang berdaftar lah. Yang kes ketiga ini, situasi bagi kes ni melibatkan rujukan klien kepada kaunselor yang lain. Dilema di sini adalah antara kaunselor harus terus menerima klien tersebut ataupun menjaga hubungan profesionalnya. Fokus utama di sini adalah hubungan yang profesional dan tahap risiko juga sederhana. Apabila kita membandingkan ketiga-tiga kes ini, kita boleh lihat bahawa setiap kes mempunyai cabaran etika yang tersendiri yang berbeza dan juga memerlukan pendekatan atau cara penyelesaian yang berbeza. Pada slide yang ke-8, kita boleh lihat tentang prinsip etika. Jadi, dalam menangani dilema etika ini, terdapat beberapa prinsip penting yang perlu dipegang oleh setiap kaunselor. Yang pertama adalah kerahsiaan. Kerahsiaan ini adalah paling penting kerana kerahsiaan merujuk kepada tanggungjawab kaunselor untuk menjaga maklumat klien, kecuali dalam keadaan tertentu seperti risiko keselamatan ataupun krisis. Jadi, maklumat klien hanya boleh didedahkan dalam situasi tertentu kerana ini adalah sangat penting untuk kekalkan kepercayaan klien. Jika kita terus memberitahu rahsia klien kita kepada semua orang ataupun pihak yang berkaitan, tetapi sebenarnya kes itu ringan bagi klien tersebut, jadi kita akan kehilangan kepercayaan klien tersebut kepada kita. Kedua adalah tanggungjawab melindungi klien ataupun duty to protect. Jadi, apa maksud tanggungjawab melindungi klien? Ini bermaksud kaunselor perlu bertindak untuk melindungi klien jika terdapat risiko bahaya. Jadi, di sini kita boleh lihat keselamatan klien perlulah diutamakan oleh kaunselor kerana kadang-kadang ia memerlukan pelanggaran kerahsiaan. Maksudnya, bukan hanya
kita sebagai kaunselor dan kita bercakap bahawa saya ingin sentiasa menjaga kerahsiaan, saya ingin sentiasa menjaga rahsia, menjaga profesion sendiri. Tapi kadang-kadang kes yang krisis ataupun kes yang kritikal memang memerlukan pelanggaran kerahsiaan ini. Ini bermaksud kita melindungi klien dan ini merupakan tanggungjawab kita lah. Yang ketiga adalah professionalism counselor. Jadi professionalism counselor ini menekankan bahawa kaunselor perlu bertindak mengikut kod etika dan juga standard yang ditetapkan. Di sini kita boleh lihat kaunselor menghormati klien dan juga rakannya secara profesional dan membuat keputusan secara rasional. Maksudnya, kaunselor tidak hanya mendengar dan terus memberikan cadangan penyelesaian, terus memberikan nasihat kepada klien. Dia haruslah berfikir dahulu, apakah kesan jika dia memberitahu klien tentang cara penyelesaian, tentang nasihat, atau kaunselor ingin memberitahu klien tentang pengalaman sebenarnya sendiri. Ini merujuk kepada professionalism counselor. Yang keempat adalah persetujuan termaklum ataupun informed consent. Di sini, persetujuan termaklum ini adalah klien perlulah memahami had kerahsiaan dan juga tujuan sesi. Kaunselor perlu memberi penjelasan dari awal sesi kepada klien supaya untuk mengelakkan salah faham dan juga konflik. Maksudnya, apabila pembinaan hubungan ataupun persetujuan termaklum ini tidak diberitahu secara jelas kepada klien, mungkin klien akan tidak faham tentang apakah tujuan dia datang untuk menjalankan sesi kaunseling. Jadi, sesi kaunseling akan menjadi kurang berkesan. Prinsip yang kelima adalah konflik kepentingan ataupun conflict of interest. Di sini kita boleh lihat konflik kepentingan boleh berlaku apabila kaunselor berada dalam situasi yang boleh mempengaruhi objektiviti mereka. Contohnya, tekanan daripada pihak sekolah dan juga pihak ibu bapa. Kaunselor perlu cuba untuk elakkan situasi yang boleh mempengaruhi keputusannya. Contohnya, hubungan peribadi dengan klien. Jadi kita boleh lihat dalam kod etika daripada ASCA, American School Counseling Association, telah menulis bahawa kita hanya boleh menjalankan hubungan contoh bercinta ataupun dikenali sebagai couple dengan klien kita selepas 5 tahun daripada kes selesai. Jadi ini menunjukkan bahawa kita adalah profesional dan kita perlu sentiasa mematuhi kepada prinsip-prinsip etika. Sekali, prinsip etika yang keenam iaitu autonomi klien dengan tanggungjawab kaunselor. Autonomi klien ini perlulah dihormati, tapi pada masa yang sama, kaunselor juga perlu bertanggungjawab kalau terdapat risiko kepada klien. Dan kaunselor, contohlah, klien ini ingin mencederakan diri sendiri dan juga orang lain kerana dia putus cinta. Jadi, kaunselor perlulah campur tangan jika risiko tinggi. Contoh, kliennya membunuh orang ataupun mencederakan orang, memukul orang. Jadi, perlu mempunyai keseimbangan antara autonomi klien dan juga tanggungjawab kaunselor. Jadi, prinsip etika yang kita boleh lihat keenam-enam ini perlulah sentiasa dipatuhi oleh kaunselor supaya tindakan dan juga keputusan yang dibuat adalah profesional dan juga mematuhi kepada kod etika kaunseling. Slide yang seterusnya, kita boleh lihat contoh situasi. Contoh situasi ini adalah berkaitan dengan klien. Jadi, ceritanya adalah seorang pelajar nama Izzat melahkan masalah keluarganya kepada kaunselor dan dia minta kaunselor untuk menjaga rahsia ini. Jadi, tapi tanpa sebab yang kukuh, kaunselor terus mendedahkan kepada ibu bapa dan juga guru kelasnya. Jadi, Izzat sebagai orang yang mencari kaunselor, iaitu sebagai klien ini, dia berasa sedih dan juga kecewa. Dia turut kehilangan kepercayaan terhadap kaunselor tidak menepati janji kerahsiaan, iaitu kaunselor melanggar prinsip confidentiality. Yang prinsip kedua iaitu autonomi. Hak Izzat untuk menentukan siapa yang boleh dikongsi masalahnya tidak dihormati oleh kaunselor. Maksudnya, kaunselor terus memberitahu kepada
guru kelasnya ibu bapanya, dan kaunselor tidak mematuhi kepada prinsip autonomi. Prinsip yang ketiga, prinsip kerahsiaan, prinsip profesionalisme juga telah dipersoalkan kerana tindakan kaunselor ini tidak berdasari dengan kod etika. Kaunselor tidak mematuhi kepada kod etika kaunselor, iaitu dia tidak menolong klien ini untuk menjaga kerahsiaannya. Jadi bermaksud kaunselor ini adalah tidak cukup profesional. Kesan isu etika ini kepada klien. Terdapat 4 kesan isu etika ini, iaitu yang pertama adalah klien akan hilang kepercayaan terhadap kaunselor kerana klien ini dia mungkin rasa bahawa maklumat peribadinya didedahkan tanpa persetujuannya. Jadi ini telah menjejaskan kepercayaannya kepada kaunselor dan juga menjejaskan hubungan kaunseling. Mungkin klien itu sudah tidak percaya kepada kaunselor dan tidak ingin meneruskan sesi. Yang kedua, pelajar ini mungkin mengalami trauma emosi kerana dia berasa dikhianati dan juga dia rasa malu apabila maklumat peribadinya diketahui oleh orang lain. Jadi, ini telah memberikan kesan yang negatif kepada kestabilan emosinya. Yang ketiga, pelajar ini mungkin tidak mahu menghadiri sesi kaunseling lagi kerana takut perkara yang sama akan berulang. Ini maksudnya, proses pemulihannya akan menjadi sangat sukar kerana apabila rahsianya telah diketahui oleh orang ramai, ini menyebabkannya kehilangan minat untuk menghadiri kepada sesi kaunseling. Mungkin izat ini dia akan berfikir tentang, jadi apabila saya datang pada sesi yang seterusnya ataupun dengan kaunselor yang lain atau dengan guru-guru yang lain, saya berasa malu kerana semua orang sudah tahu tentang rahsia saya. Jadi saya sudah tidak ada motivasi untuk datang ke sesi kaunseling. Kesan yang keempat adalah tekanan pelajar boleh meningkat kerana dia kehilangan saluran sokongan yang sepatutnya membantu mereka. Maksudnya, kaunseling ini sepatutnya membantu dia untuk menyelesaikan masalah dia. Tetapi kerana kaunselor yang tidak profesional, tidak menjaga kerahsiaan, telah menyebabkan tahap tekanan mental mereka. Jadi, dalam kes ini menunjukkan bahawa kesan pelanggaran etika ini bukan sahaja jangka pendek tetapi boleh juga berpanjangan. Contoh situasi yang kedua, kaunselor Encik Sufi memberitahu isu yang dihadapi oleh pelajar kepada ibu bapa tanpa sebab keselamatan yang kukuh. Tindakan ini telah melanggar kod etika ASCA. Encik Sufi ini telah digantung kerja dan juga disiasat oleh Lembaga Kaunselor Malaysia. Dalam situasi ini, kita boleh lihat bahawa kaunselor mendedahkan maklumat sulit klien kepada ibu bapa tanpa bukti kukuh bahawa klien berada dalam risiko. Jadi, telah melanggar prinsip confidentiality, iaitu kerahsiaan. Pelanggaran kedua tentang prinsip informed consent, iaitu kaunselor ini telah mendedahkan maklumat atau rahsia klien ini tanpa keperluan. Maksudnya, kaunselor tidak menjelaskan tentang hak kerahsiaan dengan jelas kepada klien sejak awal. Jadi ini menyebabkan kaunselor terus menceritakan masalah peribadi klien kepada orang lain. Prinsip autonomi, prinsip ketiga yang dilanggar adalah prinsip non-maleficence, iaitu tidak memudaratkan kepada klien. Tapi kaunselor telah melanggar kerana di sini, kaunselor gagal mengelakkan kemudaratan terhadap kesejahteraan klien. Kita boleh lihat, apabila kaunselor telah memberitahu rahsia klien, macam mana klien ini akan berfikir? Mesti dia rasa sangat stres, dia rasa sangat sedih. Jadi, kita boleh tengok kesan isu etika kepada klien. Terdapat 4, iaitu pertama, tekanan membuat keputusan. Kaunselor mengalami tekanan dalam membuat keputusan, terutamanya apabila berhadapan dengan dilema etika. Mereka juga berisiko untuk melanggar kepada kod etika kalau keputusannya tidak dibuat dengan teliti dan juga tidak berfikir secara profesional. Ini akan memberi kesan yang serius terhadap kerjaya mereka. Kesan isu etika yang kepada kaunselor yang ketiga adalah hilang credibility profesional. Kerana apabila kepercayaan klien dan juga pihak sekolah terjejas, kredibiliti kaunselor ini juga akan semakin menurun dan susah untuk dipulihkan
kerana kaunselor ini menceritakan kepada orang lain, ibu bapa, cikgu lain tanpa bukti. Jadi, ini telah menyebabkan bahawa tiada orang akan mempercayai tentang perkhidmatan kaunseling di sekolah itu lagi. Dalam kes yang lagi serius, kaunselor juga boleh dikenakan tindakan disiplin oleh badan profesional seperti Lembaga Kaunselor Malaysia LKM. Kerana jika kaunselor melanggar kod etika dan juga didapati bersalah, lesennya akan digantung dan juga mungkin kehilangan lesen. Jadi dalam kes ini menunjukkan bahawa pelanggaran etika boleh memberi kesan yang serius kepada kerjaya seseorang kaunselor. Pada contoh situasi yang seterusnya, kita boleh lihat pelanggaran prinsip kerahsiaan oleh kaunselor di SK Batu Berendam mengakibatkan penyebaran maklumat sulit pelajar di media sosial dan menimbulkan isu menggugat kepercayaan ibu bapa terhadap integriti perkhidmatan kaunseling sekolah. Dan Jawatan Pendidikan mengambil langkah melaksanakan audit, iaitu dia datang ke sekolah dan Jabatan Pendidikan ini dia meminta contoh macam rekod kaunseling daripada kaunselor, dan mereka perlu memastikan bahawa setiap sekolah ini mematuhi kepada standard etika kaunseling. Jadi dalam kes ini, kaunselor bocorkan maklumat pelajar kepada guru tanpa persetujuan dan maklumat tersebut tersebar dalam kalangan warga sekolah dan juga media sosial. Jadi kaunselor ini telah melanggar 3 prinsip, iaitu pertama, fidelity. Kaunselor gagal menjaga amanah klien apabila maklumat peribadinya tersebar. Yang kedua adalah justice, kerana pelajaran ini mungkin dilayan secara tidak adil oleh pihak lain, kerana apabila pelajar ini telah diketahui tentang isunya, jadi mungkin orang lain berfikir bahawa pelajar ini adalah seorang pelajar yang bermasalah dan mungkin dia dilayan secara tidak adil oleh pihak lain, seperti dilabel sebagai pelajar jahat ataupun dipandang negatif oleh guru. Prinsip ketiga bagi situasi ini adalah non-maleficence, iaitu tindakan kaunselor telah memudaratkan imej dan juga kepercayaan terhadap institusi. Jadi, di sini kita boleh lihat terdapat juga 4 kesan isu etika kepada klien ataupun institusi. Pertama adalah reputasi sekolah memang akan terjejas, kerana kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut akan menurun kerana terdapat kaunselor yang membocorkan maklumat klien tanpa bukti ataupun walaupun kes tersebut merupakan tidak serius. Kedua adalah kehilangan kepercayaan di antara ibu bapa terhadap perkhidmatan BNK di sekolah, iaitu ibu bapa mungkin tak yakin lagi dengan perkhidmatan kaunseling di sekolah kerana kerahsiaan anak mereka tidak dijaga dengan baik. Kesan ketiga adalah penggunaan perkhidmatan kaunseling akan menurun kerana semua pelajar tahu bahawa kaunselor di sekolah ini membocorkan maklumat salah seorang klien mereka di media sosial dan telah menjadi tular, iaitu viral. Jadi, pelajar akan kurang untuk gunakan perkhidmatan kaunseling kerana mereka bimbang bahawa maklumat yang mereka bagi tahu ini tidak juga selamat, dan ini telah mengurangkan keberkesanan perkhidmatan BNK dalam sekolah tersebut. Akhir sekali, siasatan pihak berkuasa, iaitu sekolah mungkin berhadapan dengan siasatan daripada pihak berkuasa pendidikan apabila terdapat berlakunya kes pelanggaran etika ini dan boleh menjejaskan operasi dan juga pentadbiran sekolah. Jadi, di sini kita boleh lihat untuk tangani isu-isu ini, beberapa langkah boleh diambil. Antara tindakan yang pertama adalah menjaga kerahsiaan. Maksudnya, kaunselor hanya boleh mendedahkan maklumat klien apabila benar-benar krisis, benar-benar kritikal dan tidak memberitahu sesuka hati. Tindakan kedua adalah rujukan kes kompleks. Maksudnya, kalau pelajar ini menghadapi masalah yang memang serius dan kaunselor tidak boleh menolongnya untuk mencari jalan penyelesaian seorang diri, mungkin kaunselor tersebut boleh merujuk klien itu kepada kaunselor lain yang lebih profesional ataupun kepada pakar. Tindakan ketiga adalah pematuhan kod etika. Jadi, semua tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh kaunselor perlu berpandukan kepada kod etika yang profesional. Tindakan keempat adalah latihan yang berterusan. Maksudnya, sebagai seorang kaunselor, kita perlu memastikan bahawa kita sentiasa meningkatkan kemahiran dan juga pengetahuan tentang kaunseling. Okey, kemudian
kita boleh tengok apakah pendekatan yang beretika jika kita sebagai seorang kaunselor dalam isu-isu etika ini. Yang pertama, tak kisah apa yang berlaku, kita harus bertindak mengikut kod etika kaunseling. Maksudnya, kita perlu sentiasa bertindak dalam setiap keputusan yang dibuat. Kita perlu sentiasa ikut kepada kod etika kaunseling. Dan kita perlu memastikan bahawa kebajikan dan juga keselamatan klien ini perlu menjadi keutamaan utama dalam semua tindakan kita tanpa kita dipengaruhi oleh orang luar. Selain itu, kita juga perlu mengamalkan komunikasi yang profesional kerana ini boleh menetapkan sempadan yang jelas dalam hubungan dengan klien bagi mengelakkan konflik kepentingan. Contohnya, kita tidak menjalankan sesi dan akhir sekali mungkin kita menjual produk kita, menjual barang kepada klien atau kita bercinta dengan klien. Jadi ini bermaksud tidak profesional. Pendekatan ketiga adalah mendapatkan bantuan atau rujukan. Jadi, kita perlu sentiasa untuk cari bantuan atau rujukan apabila kita berhadapan dengan kes yang kompleks dan memerlukan keputusan berdasarkan bukti serta prinsip etika, bukan emosi. Pendekatan yang keempat adalah kita haruslah mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk klien kita. Jadi, kita perlu mengutamakan kepentingan terbaik klien sebagai prinsip yang utama dalam membuat keputusan. Ini bermaksud kita perlu sentiasa meletakkan klien kita pada tengah bagi memastikan semua keputusan adalah membantu klien untuk menyelesaikan masalahnya. Dan pendekatan beretika yang kelima adalah menetapkan dan menjaga batas profesional. Jadi, kaunselor perlu menetapkan dan juga kekalkan batas profesional yang jelas dalam hubungan dengan klien. Maksudnya tidak menjalankan sesi tetapi mungkin selepas sesi selesai, kaunselor terus bercinta dengan klien atau kaunselor terus menjadi kawan rapat dengan klien. Kemudian, sebelum kita lihat kesimpulan, kita boleh lihat terdapat beberapa analisis kritikal yang telah disediakan oleh saya, iaitu yang pertama, pertimbangan keputusan berdasarkan tahap risiko. Jadi, kita sebagai kaunselor, semua pengambilan keputusan kita bergantung kepada tahap risiko klien dan juga fokus utama terhadap keselamatan dan juga kesejahteraan klien kita. Apabila tahap risikonya adalah tinggi, contoh situasi klien kita ingin membunuh diri atau mencederakan diri, kita boleh mengambil rujukan segera atau tindakan segera kepada pakar serta memaklumkan kepada ibu bapa dan juga pihak sekolah. Kemudian kita boleh lihat, jika tahap risiko adalah sederhana, kita boleh contoh tekanan emosi atau akademik, kita boleh menjalankan sesi kaunseling secara berterusan dan juga pantau tentang emosi klien tersebut. Yang ketiga adalah kalau tahap risikonya adalah rendah, contoh klien mempunyai masalah dengan rakan sebaya, jadi kita akan memberikan bimbingan yang asas dan juga galakan penyelesaian secara kendiri kepadanya sahaja. Analisis kritikal yang kedua adalah accountability dalam amalan kaunseling. Jadi, accountability ini boleh memastikan bahawa kita bertanggungjawab terhadap setiap keputusan yang dibuat. Jadi, accountability ini adalah sangat penting kerana boleh memastikan bahawa amalan kaunseling yang kita jaga ini sentiasa berada pada tahap yang profesional dan boleh dipercayai. Jika tak ada accountability ini, risiko pelanggaran etika akan meningkat. Jadi, di sini kita boleh melihat elemen dan juga penerangannya. Pada tanggungjawab profesional, kaunselor perlulah bertanggungjawab terhadap setiap tindakan yang diambil dan semua keputusan perlu dijelaskan secara profesional. Institusi juga perlu sentiasa memantau amalan kaunselor secara berterusan dan jika terdapat kesilapan etika, perlu diperbaiki melalui latihan dan juga tindakan disiplin supaya masalah yang sama tidak berlaku kelak. Analisis kritikal yang terakhir adalah cabaran etika dalam era digital. Jadi kita tahu masyarakat sekarang semakin ketagihan dengan gadget. Jadi ini bermaksud perkembangan teknologi digital telah memberikan cabaran baharu kepada kita dalam menjalankan amalan etika kaunseling. Contohnya dalam aspek keselamatan maklumat klien. Maksudnya kita tidak tahu bahawa isu ataupun apa yang kita beritahu kepada klien tidak akan disebarkan kepada orang lain pada hari esok ataupun selepas sesi. Di sini kita boleh lihat
Media sosial telah memudahkan maklumat sensitif tersebar tanpa kawalan. Maksudnya, penyebaran maklumat adalah sangat cepat. Kedua, klien berisiko untuk dibocorkan datanya jika tidak dilindungi dengan sistem keselamatan yang baik. Contohnya, apabila kita menjalankan sesi, kita akan rekod pada mungkin Google Drive ataupun kita akan muat naik sesi kaunseling tersebut, contoh rakaman ataupun lab sheet kepada kepada akaun peribadi kita ataupun akaun sekolah kita, dan mungkin datanya berisiko untuk bocor kalau tidak dijaga dengan sistem keselamatan yang baik. Ketiga adalah maklumat kaunseling boleh disalahguna atau disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Apabila kita mungkin salah tertekan kepada link ataupun salah tertekan kepada apa-apa di phone kita ataupun di komputer kita, mungkin disalah guna, kita diciprat, mungkin kena hack. Dan keempat adalah keperluan literasi digital. Jadi, kaunselor perlulah mahir untuk mengurus maklumat kliennya secara selamat dan juga dalam persekitaran yang digital. Secara keseluruhannya, kita boleh lihat etika dalam kaunseling ini merupakan asas utama yang memastikan perkhidmatan kaunseling dilaksanakan secara profesional, berintegriti dan juga selamat untuk klien kita. Jadi prinsip etika seperti autonomi, beneficence, non-maleficence, justice dan juga fidelity. Kelima-lima golden rule ini bukan sahaja berfungsi sebagai panduan, tapi juga sebagai kerangka penting dalam bantu kaunselor membuat keputusan etika ketika berhadapan dengan dilema yang kompleks. Jadi, oleh itu, pematuhan terhadap kod etika ini sangat pentinglah kerana ia boleh pastikan bahawa hubungan kaunseling antara kaunselor dan juga klien terus dapat kepercayaan, selamat dan juga berkesan dalam membantu perkembangan klien. Jadi kita boleh lihat, pematuhan terhadap etika ini dia bukanlah sekadar tanggungjawab profesional sahaja, tapi menjadi asas kepada pembinaan kepercayaan, keberkesanan proses kaunseling dan juga kelestarian perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dalam institusi pendidikan. Jadi, setakat itu sahaja perkongsian atau pembentangan daripada saya. Terima kasih.